Assalamualaikum dan hai semua. Hari ni kita nak masak satu menu istimewa yang sangat dekat di hati. Mi goreng ibu mertuaku, lengkap dengan ayam goreng rangup. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe dulu ya. Jom kita mula. Kita mulakan dulu dengan ayam. Dalam satu mangkuk besar, masukkan ayam yang telah dipotong dan dibersihkan. Mula-mula, taburkan garam secukup rasa dan gaul rata supaya semua bahagian ayam kena garam. Kemudian, masukkan serbuk lada hitam banyak mana ikut selera masing-masing. Lepas tu, gaul sekali lagi sampai sekata. Seterusnya, kita guna tepung goreng bestari. Tabur tepung ke dalam mangkuk ayam tadi dan gaul sekali lagi sampai semua ayam bersalut rata dengan tepung. Pastikan setiap ketul ayam dilitupi elok. Sekarang kita panaskan minyak dalam kuali. Bila minyak cukup panas, masukkan ayam satu persatu dengan hati-hati supaya tak melekat. Goreng sampai keemasan dan rangup di luar. Lepas tu, toskan minyak dan letakkan ayam goreng ke tepi. Kita teruskan dengan penyediaan mi goreng. Mula-mula kita kisar bahan tumis, halia, bawang putih, kunyit hidup, bawang merah, ikan bilis yang telah dibasuh dan cili merah. Kalau suka pedas, boleh tambah cili padi juga. Kisar semua bahan hingga halus. Kemudian, panaskan sedikit minyak dalam kuali dan masukkan pes kisar tadi. Tumis sehingga naik bau dan sedikit kering. Waktu ni bau dia memang menyelerakan. Lepas tu, kita masukkan kicap masin, kicap lemak manis dan kicap pekat untuk warna dan rasa. Tambahkan juga tauco dan sedikit air untuk beri kelembapan dan seimbangkan rasa. Gaul rata sampai semua bahan sebati. Sekarang, masukkan mi pilihan. Saya guna spageti, tapi kalau nak guna mi kuning, bihun atau yime pun boleh. Ikut selera dan stok yang ada di dapur. Selepas mi dah masuk, masukkan tomato, daun kucai dan tauge segar. Gaul semua bahan sampai sebati dan sayur kelihatan layu sedikit, tapi masih rangup. Akhir sekali, hidangkan mi goreng kita bersama ayam goreng bestari yang kita buat awal tadi. Padanan yang sempurna, pedas, manis dan rangup. Skim resipi kita hari ini mudah tapi cukup menyelerakan. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak video macam ni. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera.